Kalau bos punya bajet dalam 10,000 saja nak satu kereta mewah, nak kereta bawa sedap, nak owner lama ada jaga, nak ambil balik tak payah bikin apa, bawa saja. Penting nak sporty punya apa kereta ini hari nak recommend tahun 2010 Nissan Sylphy 2.0 luxury dalam leather seat ni lah. Okey, yang premium model ini hari cuma nak jual 9,800 saja Nak jual murah bukan kereta ada masalah, tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension tip top lah, boleh kata macam baru Cuma cat aja, cara sikit aja. Touch up sudah cantiknya. Okey, sekarang bisa di review ini kereta. Kasih bos tengok. Selamat petang bos. Tadi baru dapat trade-in. Ini tahun 2010 Nissan Sylphy 2.0 Auto. Kereta memang cun cantik cuma cat cara sikit-sikit aja Lain tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension tip top condition. Tayar bunga ada 60% tebal dengan sport rim sudah tukar aftermarket besar dengan cantik punya. Bawa sedap engine, gearbox, suspension memang top, tak ada masalah. Aircon pun sejuk lagi. Dalam interior pun okey Ini hari cuma nak jual harga murah-murah 9,800 saja Bos punya nampak lampu kiri kanan semua cantik lagi. Ni grill tukar sporty ni nampak lebih garang sikit Okey, jenis Sylphy body besar, jalan jauh sedap, bawa pun lembut, suspension semua lembut, selesa lah boleh kata. Jalan jauh sedap ni lah. Okey, ini hari nak jual murah-murah sajalah. Sesiapa yang nak kereta mewah, senang jaga punya, lagi nak nampak luxury sama dengan premium. Okey, dalam bajet 10,000 saja. Okey, ni Nissan Sylphy boleh kata sesuai juga sesuai juga. Ni maintenance pun tak tinggi sangat, senang maintenance. Spare part ada lah. Nissan Sylphy pemasangan tempatan Malaysia buat, Malaysia pasang ni Spare part jangan risau, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu Android semua boleh function tak ada masalah. Dashboard semua lawa lagi, tak ada crack, tak ada pecah-pecah Ini Nissan Sylphy ada banyak yang crack dashboard sama dengan apa, pecah-pecah dashboard. Tapi ini tak ada ini elok cantik lagi. Tahun 2012 2010 Nissan Sylphy luxury yang ada leather seat punya premium model Okey, Nissan Sylphy belakang jenis yang banyak luas besar. Dia macam Accord besar, memang body besar lah. Duduk dewasa 3 orang dekat belakang tak ada masalah. Selesa juga, jalan jauh sedap. Ni kereta semua cantik lagi dalam. Okey, harga cuma 9,800 saja, tak sampai 10. Ini kereta mewah. Okey, kalau bos minat cepat contact Misteri. Setiap hari Misteri akan post dulu video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai, harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila komen, share, like sama. Follow Misteri punya video setiap hari. Thank you bos support. Thank you.